Hujan makin lebat Kemah aku bocor masuk air, aku tak tahulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 12 suku ya. Baik, untuk camping trip kali ini aku akan kongsikan ataupun tunjukkan cooking system aku yang baru Jadi korang stay dengan video ni.
Cuaca mendung, jadi aku nak tutup pintu depan kemah tu lah. Takut hujan. Standby lah awal-awal. Hujan. Hujan makin lebat Kemah aku bocor masuk air, aku tak tahulah. Bocor ke dia punya waterproofing dia dah kong ke kan? Aku tak pasti lah. Basah tu tak lah. Banyak air. Lantai basah lah. Sebaik perasan. Yang ini apa, kelambu. Ini kelambu. Kan air dia meleleh ke arah kelambu. Jadi kelambu tu air. Nampak tu air. Dia meleleh dalam ni. Nampak tak? Korang nampak tak? Tu nampak tu. Dia meleleh kat belah dalam ni pula. Aduh, masalah betul lah. Dia sama ada dua je masalah. Sama ada yang pertama, masalah dia waterproofing aku dah tak elok lah. Yang kedua, kondensasi. Tapi kondensasi melampau pula ni. Dia lah kena check balik ni. Basah lap. Aku dah tahu dah apa masalah dia. Masalah waterproofing aku ni. Sebab aku check tadi air daripada air hujan dia basah belah dalam, kemudian dia menitik dekat kelambu. Kemudian kelambu jatuh kat dalam ni lah. Okey ya. Ini untuk pelajaran semualah, termasuk aku sendiri. Korang kena beware dengan waterproofing ya. Kalau korang tengok belah atas ni, okey. Ini waterproofing tau. Waterproofing dia masih lagi bagus sebab air dia bulat-bulat. Kau tengok ya. Okey. Sampai dekat sini, tengok dia macam kering. Yang ini ada air, yang ini dia kering. Nampak tu? Dia kering ni. Dia kering. Maksudnya kawasan sini waterproofing dia dah kong. Dia dah menyerap air. Ya. Yang ini yang masuk dalam kelambu aku. Macam atas ni kau tengok cantik je kan. Yang ini tengok. Okey, jadi korang kena berhati-hati dengan waterproofing kemah. Make sure kemah tu waterproofing dia bagus lah. Wah, hujan. Sejuk lah ni. Kemah pun basah. Lagi kita lap-lap jap. Tu keadaan air confirm keruh dah tu. Macam tu lah cerita dia. Kemah pun waterproofing pun tak ngam. Macam-macam lah ni. Dugaan. Jadi apa yang boleh kita buat masa sekarang, kita ambil ground sheet, kemudian kita letak belah atas kemah lah. Tu je lah buat masa sekarang. Balik nanti lain cerita. Tengok kita nak buat macam mana pula.
Hujan balik, jadi kita masuk dalam kemah. Jomlah kita minum kopi. Baik, sekarang pukul 6 suku ya. Kita tak dapat nak cari kayu api sebab kayu basah. Dan sekarang ni pun hujan renyai-renyai lagi. Jadi kita teruskan kita punya aktiviti lah. Sebab pada awal camping tadi aku nak cakap, aku akan kongsikan cooking system aku yang baru sistem memasak aku yang baru ya. Okay, jom kita review dulu. Okay, inilah dia benda yang aku nak kongsikan pada korang semua lah. Yang ini adalah cooking system baru aku Sebab pemilihan cooking system ni adalah berlandaskan compact, ringan dan juga function lah. Baik, untuk alat memasak, okay, ini adalah set botol Pathfinder ya. Dia ada cup dan juga botol. Ini stainless steel. Baik, kalau kita bawa ini sahaja, susah nak masak ya. Macam kita orang Malaysia, kita makan nasi, makan lauk kan. Jadi kalau ni boleh masak nasi dalam ni, tapi lauk nak masak kat mana kan. Jadi apa yang aku buat, ni dia, memperkenalkan Mark Titanium RGOC ya. Ini adalah Mark Titanium jenama RGOC ya. Jadi kami dalam proses untuk mengeluarkan produk ini untuk jualan umum lah. Baik, ini Mark Titanium ni 700 ml ya. Kita boleh masukkan dekat atas ni je macam ni. Okey. Jadi senang masuk dalam, senang nak masuk dalam beg. Compact je. Okey, compact. Jadi kita boleh masak nasi dalam ni dan kita boleh masak lauk dalam ni. Jadi dah lengkap lah kita punya alatan memasak lah. Okey, itu yang pertama. Untuk dapur aku dapat ni. Oh, tengok dapur ni betapa kecilnya. Yang ini titanium punya stove. Kecil gila, compact. Okey, dia ada kaki 3 macam ni. Tadi korang tengok aku masak air kan. Okey, kita terus masuk je kat sini nanti. Okey. Dan ini sesuai lah dengan saiz dia. Kalau korang tengok ni, saiz untuk cup ni. Cup boleh, kalau nak masak air dalam ni pun, kita tengok ni dia punya bawah dia, tengok sangat sesuai lah.
Cumanya untuk dapur ni tak sesuai lah pakai periuk besar apa semua, sebab stability, sebab dia sangat compact, sangat kecil lah. Jadi lepas ni aku akan tunjuk kat korang, kita demo masak nasi dan juga lauk menggunakan cooking set aku yang baru ni. Baik, kalau korang nak tengok betapa compactnya cooking system aku yang baru ni, baik ini bag Helicontact Bushcraft. Okey, jadi ni mak kan masuk dalam ni. Ni botol dia masuk dalam ni. Nah, ini mak titanium RJOC masuk dalam ni. Tengok, tutup. Ini cooking set yang baru, sangat compact. Okey ya, nasi masak cantik, lauk pun masak cantik. Terbaik. Jemput makan semua, bismillah. Sekarang pukul 9.30 ya. Dia ada guruh-guruh, lepas tu hujan renyai-renyai, tapi guruh kuat lah. Jadi malam ni kita tak ada unggun api, dan agak bahaya jugalah dekat hutan ni. Itulah, aktiviti pun tak boleh nak buat, cuma dalam kemah je kan. Jadi aku tidur dulu lah.
Okay, kita jumpa besok pagi. The next day. Baik, sekarang pukul 7.30 pagi ya. Alhamdulillah lah. Dalam tadi hujan agak lebat juga tapi tak adalah bocor macam awal tu. Jadi memang confirm lah masalah aku waterproofing tu dah problem. Jadi lepas ni kita masak sarapan, lepas tu kita tengok lah. Kalau tak ada apa yang boleh kita buat, kita pack, kita balik. Okay. Jemput makan semua. Sarapan pagi kita kuih tiaw kari dengan telur rebus dengan air Milo. Bismillahirrahmanirrahim. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.